Okey, so ini adalah berita terkini yang paling mengejutkan setakat hari ini, di mana Produk QV ni telah pun turun harga secara rasmi. So berdasarkan info-info yang rasmi, sebenarnya Produk QV sekarang ni telah pun diberi rebate RM6,500 sehingga 30 September 2026. Di mana korang sekarang ni ada dua pilihan untuk beli Produk QV ni, iaitu first, korang nak beli kereta secara terus. Kereta dapat, bateri pun dapat. Ataupun korang nak beli kereta dengan harga yang murah sikit tapi sewa bateri 9 tahun. Di mana kalau korang beli kereta ni, Produk QV datang dengan satu spek sahaja secara terus on the road, harga dia adalah RM87,499, termasuk sekali dengan bateri. Tak payah sewa dah. Cumanya, bila korang beli kereta ni dengan harga yang sekali dengan bateri, korang hanya akan dapat waranti sekitar 7 tahun ataupun 160,000 km sahaja. Kalau korang nak beli kereta ni dengan harga yang lebih murah, korang boleh pilih option untuk sewa, di mana Produk QV ni datang dengan harga yang agak murah, iaitu harga dia adalah RM63,499 ditambahkan dengan sewa bateri RM215 sebulan selama 9 tahun. Korang akan dapat unlimited mileage warranty untuk dia punya bateri. So, agak-agak kurang lah kan? Nak pilih yang mana satu tu? Untuk yang tu, kita akan buat video yang berlainan di masa yang akan datang. Tapi, untuk Produk QV ni kan, sebabkan harga dia dah murah sekarang ni, jadi secara rasminya, Produk QV, welcome to the club!